Antara penyimpan emas atau pelabur emas, akhirnya siapa yang lebih kaya? Penyimpan emas adalah mereka yang konsisten menabung tanpa melihat harga emas. Tetapi pelabur emas adalah mereka yang suka monitor harga emas. Dan kebanyakan mereka terpaksa membeli emas ketika harganya sudah tinggi ataupun langsung tidak beli kerana sentiasa menunggu harga yang terbaik. Harga yang dianggap terbaik hanya sudah menjadi sejarah. Dan akhirnya emas tiada, duit pun tiada. Golongan yang kaya dan berjaya dalam simpanan emas adalah mereka yang ada pertambahan gram emas. Sebab itu penyimpan emas lebih berjaya kerana mereka fokus untuk tambah kepingan-kepingan emas dari semasa ke semasa tanpa mengira harga emas sewaktu membeli. Penyimpan emas yang bijak faham bahawa harga emas dalam jangka pendek ada naik dan turun. Tetapi untuk jangka panjang, harga emas pasti akan naik. Sebab itu mereka lebih untung dalam simpanan emas kerana strategi simpanan emas yang mudah, tidak mengganggu emosi atas harga emas dan yang paling penting, gram emas bertambah secara konsisten. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.